Sebelum ni Roda Panas kita dah pernah pandu uji model daripada Leapmotor, tapi Leapmotor C10. Tapi hari ni kita nak try pula Leapmotor B10. Okey, so yang pertama sekali adalah daripada segi design dia. Okey, so kalau kita tengok pada model C10 sebelum ni, dia punya lampu depan dia macam ada melengkung sikit. Tapi untuk model B10 ni, lampu dia nipis je. Memang slick habis lah. Okey. Dan yang lebih menarik tentang dia punya lampu ni, dia punya design dalam lampu tu, dia ibarat macam check flag, macam bendera perlumbaan tu kan. Dia punya lampu dia, design dia macam tu. Dia punya running daylight dia tu, dia macam tu. Nampak menarik. Okey, dan selain itu juga kereta ni dia datangkan dengan rim bersaiz 18 inci dan juga dia punya design lampu belakang dia pun cukup menarik. Dia pun nipis juga macam lampu depan ni. Ada yang bertanya macam mana nak unlock kereta ni. So kereta ni dia unlock menggunakan kad NFC macam ni. Kita tap dekat side mirror, kereta dah unlock. Cuma ada satu persoalan yang saya pernah dapat semasa saya review model C10 dulu. Andai katalah hari hujan nak lari pergi ke kereta, takkanlah hujan-hujan berlari sampai nak tap NFC dekat side mirror kan. Okey, sebenarnya pemilik kereta Leapmotor ni dia boleh unlock kereta dengan menggunakan apps. So kalau ada apps tu anda boleh unlock daripada jauh je. Sebab dia janji ada connection Bluetooth. So anda boleh unlock kereta ni dan tak perlukan guna kad NFC ni. Tapi walau macam mana sekalipun, untuk menggerakkan kenderaan ni masih memerlukan kad NFC ni. Jadi kalau hari tak hujan, cuaca panas, boleh je pakai kad NFC ni untuk unlock kereta. Walaupun model Leapmotor B10 ni adalah sebuah SUV untuk family, tapi dia tetap hadir dengan kuasa yang agak mengagumkan. So model ni hadir dengan 218 PS, menghasilkan sehingga 240 Nm of torque. Dan model ini juga menggunakan pacuan roda belakang. Tapi jangan buat drift pula. Okay. Dan jarak untuk model ni, jarak pemanduan dia adalah sehingga 434 WLTP. Tapi itu dia punya range je lah. Tapi mungkin di jalan raya Malaysia atau di lebuh raya Malaysia mungkin agak kurang sikit lah kot, bergantung kepada cara pemanduan. Okey, so daripada segi pengecasan pula, model Leapmotor B10 ni dia hadir dengan pengecasan DC yang mengambil masa antara 30 sehingga 80% hanya 19 ke 20 minit saja. Maknanya kalau kita berhenti di R&R untuk cas, kalau gunakan DC cuma ambil masa lebih kurang daripada setengah jam untuk sampai ke 80%. Masuk pula ke ruang kabin kereta ni. Dalaman dia cukup premium dengan warna putih dia tu nampak betul-betul mewah. Untuk bahagian dalam ni kita fokuskan dekat dia punya bahagian skrin tengah tu. Okey, so skrin tengah tu dia hadir dengan skrin 14.6 inci. Cukup besar, interface dia macam-macam ada dekat situ. Ada Apple CarPlay, Android Auto, nak kawal segala-galanya semua dekat situ. Dan dekat belakang steering tu pula dia ada satu skrin kecil bersaiz 8.8 inci. Itu kalau cukup untuk kita fokus ketika kita memandu lah. So kita akan refer pada skrin 8.8 inci tu. So kita cerita bahagian boot ni pula. Okay, ruangan boot belakang ni adalah bersaiz 430 liter. Tapi jika tempat duduk belakang ni kita turunkan, dia akan jadi sehingga 1700 liter. Punyalah besar ni, kalau nak baring dalam ni pun muat juga. Okey, dan bercakap pasal baring, seat depan tu dia boleh diturunkan sehingga habis, sehingga flat. Dah jadi macam katil pula. Itu yang menarik dia pasal B10 ni. Dan lagi satu, model ni juga dia hadir dengan panoramic sunroof. So dekat atas tu dia punya bumbung tu dia adalah gelas kaca. Tapi dia adalah sunshade yang dekat atas tu boleh tutup, boleh buka dan dia kawal secara elektronik. So kalau malam-malam nak tengok bintang ke, nak tengok bulan, bolehlah buka sunshade tu. So kita boleh nampak ke atas. Cuma dia tak boleh nak buka macam sunroof tu. Cuma dia ada gelas kat atas tu. So kita boleh tengoklah dekat luar. Siang-siang jangan buka tengah-tengah hari, panas nanti.
Okey, so daripada segi safety, model ni juga dia turut hadir dengan 7 beg udara dan dia juga ada ADAS tahap 2. So selain tu dia juga ada 360 camera. So saya rasa untuk basic punya keselamatan features, ciri-ciri keselamatan pun saya rasa sudah cukup memadai lah untuk model kereta ni.